ayam. Masak apa? Hari ini kita masak tom yum ayam. Bermula kita panaskan minyak. Kita tumiskan serai yang sudah dititik. Masukkan halia. Masukkan lengkuas. Kita tumiskan untuk seketika. Lepas tu kita masukkan bawang besar, bawang putih yang sudah dikisar. Masukkan dalam 3 ke 4 sudu. Kita tumiskan sampailah naik bau. Lepas tu kita boleh masukkan cili kisar dalam 2 ke 3 sudu mengikut kepedasan. Kita tumiskan sampailah pecah minyak. Lepas tu kita boleh masukkan akar daun ketumbar, daun 5 purut. Kita sambungkan tumis sampai pecah minyak. Kita masukkan ayam yang sudah dipotong kecil-kecil. Kita gaulkan sampai sebati. And then kita boleh masukkan air masak mengikut cita rasa. And then kita boleh masukkan bawang holland dalam 2 biji. And then kita masukkan paste tom yum dalam 4 sudu. Kalau nak pekat boleh tambahkan lagi paste tom yum. Lepas tu kita boleh kacaukan sampailah sebati. And then kita masukkan bunga kobis, masukkan carrot, masukkan tomato. And then kita perasakan dengan garam. Apabila semua nak dekat masak, kita boleh masukkan kobis. Kita masukkan cendawan enoki. And then kita masukkan air perahan limau. Last sekali kita boleh taburkan hirisan daun ketumbar. Apabila semua dah masak, rasa pun dah sebati, makanan siap untuk dihidangkan bersama nasi putih bersama telur dadah. Jom makan!